Bagaimana kalau kita nak senyum seumpama walaupun kita hadapi kesusahan? Dia soalan pelik kot soalan. Dia kata kalau macam mana kita nak senyum seumpama? Seumpama ni tahu tak seumpama? Faham tak orang KL? Senyum apa? Seumpama ni bahasa Terengganu lah. Bahasa Terengganu. Sini sentiasa. Orang putih nak tiru Terengganu jadi sokma. SOCKMORE. Sokma. Dia asal bahasa Terengganu sokma tu. Sokma ni macam mana nak senyum selalu. Kita bukan tak boleh nak cakap KL. Boleh, tapi kita nak cakap Terengganu juga. Kalau cakap KL bukan I tak tahu, sebenarnya I takut rohak sedikit. Dia kata macam mana nak selalu senyum masa kita susah pun. Jawabnya senyum dua. Senyum pada mulut, senyum pada hati. Yang susahnya ketika susah ialah hati senyum. Yang senang sekali mulut senyum. Kerana kalau kita time susah pun kita nak buat mulut senyum boleh tak? Mudah sangat kerana mulut senyum. Nak bibir dan mulut kita boleh buat gerakan senyum. Tapi adakah hati kita senyum juga? Belum tentu. Biasanya orang yang melalui suatu musibah hatinya tidak senyum, walaupun dia boleh buat mulut senyum. Jadi soalan kalau nak mulut senyum tu perkara mudah. Siapa-siapa pun boleh senyum. Kerana Tuhan buat jenis manusia ni, jenis muka dia boleh buat muka gembira. Walaupun dia berduka cita. Dia ada masalah dengan isteri, dengan anak, dengan saudara mara dia, tapi dalam lakonan tu dia mampu lagi senyum. Kerana dia adalah pelakon, mudah sangat untuk senyum. Tapi hati payah kita nak senyum. Masa kita dengar bolehlah. Bila Tuhan tipu musibah pun hati redha dan sebagainya. Tapi bila datang musibah sungguh, payah hati kita nak terima juga. Sebab hati payah kita nak kontrol.